So kami pun sampai. Mak mentua dia nampak je si menantu ni, dia terus jerit. Dengan, yalah jiran-jiran semua boleh dengar. Dia kata, kau dah tak ada hak langsung, rumah ni dah jadi hak aku. Berambus kau daripada sini. Isteri ni terlepas beg yang duit tu. Dia tergamam kan. Tergamam. Lepas beg tu. Kemudian officer kami ambil lah, pegang, bawa masuk dalam. Tapi dia masih lagi nampak lah kita masuk ke dalam dan sebagainya. Dan kita cerita perkara yang sebenar. Dalam masa yang sama saya toleh ke belakang, saya tengok dia dah tak ada. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam podcast kita kali ini. Of course, podcast kita dibawakan oleh Usanita, tapi kali ini kita ada penaja kita, Datuk. Penaja khas kita. Penaja khas kita daripada Wasiah. Wasiah. Kita menguruskan harta. Urusan Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Tepat dan mudah tu yang paling penting dalam kehidupan kita. Wasiah pernah bersama dengan kita season yang lepas. Oh, dan, cerita apa? Cerita yang Cerita kakak pasal dia. TV. Kakak dia sedih dan adik-adik dia tak appreciate dia. Pengorbanan dia. Okay, so kali ni sekali lagi dia sama dengan kita untuk topik. Saya rasa topik pun dia akan kita dengar lah, kongsian daripada cerita banyak banyak. Itu hari banyak orang kata nak dengar cerita-cerita yang Sambungan. pernah berlaku. Jadi kita panggil lagi sekali kan. Yang boleh cerita ni dia. Ya, yang bersama dengan kita pun orang yang sama. Orang yang sama. Cik Nazri. Orang yang paling handsome kat Wasiah dia lah. Oh ya. Okey. Ya, kita bersama dengan orang yang paling handsome daripada Wasiah. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, Datuk. Alhamdulillah sihat. Ya, Selamat datang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kau datang lagi mengganggu hidupku. Dia sebenarnya bila cerita pasal harta, urusan harta yang tepat dan mudah. Kadang-kadang orang banyak tak pernah fikir. Yalah, harta tu of course kita kena cari harta tu. Kan? Macam kau kan banyak harta. Harta memang boleh cari. Tapi macam mana kau nak menguruskan? Betul kau urus harta dunia, tapi harta ni akan ditanya di hari mati nanti. Dan so macam mana kita nak menguruskan dengan betul-betul tepat, sebab walaupun kecil macam ni pun akan dikira, tapi untuk memudahkan kita. Sebab jadi, tu Wasiah boleh memudahkan kita. Untuk memudahkan kita. Jadi hari ni kita kata sebelum tu kalau kau nak mudah harta kau, kau hadiah je kat aku. semua bagi kat Datuk. Senang cerita. Itulah. Kau tak payah pening-pening kepala. So tak payah kita ada wasiah. Lepas tu kau bagi harta kau kat aku, nanti aku pula jaga kau. Oh, macam tu. Kau nak kau minta. Jadi wasiah ni untuk apa? Wasiah nanti aku akan uruskan harta yang kau bagi aku tu dengan wasiah. Macam tu. Dia macam tu je tu. Padahal boleh macam ni. Tapi pergi kat Datuk dulu. Lepas tu baru pergi kat dia. Bijak. Jadi kau kena anggap aku ni kira macam pemegang amanah kau. Kan kau boleh nanti aku sebagai pemegang amanah. Saya dah anggap Datuk macam-macam dah. Okey. Jadi kalau Datuk ingat episod yang sebelum ni, yang Datuk menitikkan air mata. Aduh. Television. Aku bersedih. Menangis. Sedih cerita ni. Ya, sedih. Sedih. Yelah, saya sedih. pelakon, saya dapat rasakan apa yang kakak dia rasa. Datuk menitis air mata episod yang sebelum ni, Datuk, dalam Wasiah. Sebab cerita tu aku rasa bukan aku seorang je menitik air mata. Yang tengok episod tu memang menitik air mata. Sebab banyak cerita tu berlaku pada diri seseorang. Kadang-kadang benda kecil kita tak perasan, benda kecil je. Yang cerita pasal TV tu benda kecil je. Tapi menjadikan sebab. Bergolaknya adik-beradik. Betul. Terasa hati. Terasa hati ni orang rasa macam alah dia terasa hati. Tak. Dalam adik-beradik terasa hati dia different. Dia boleh memutuskan silaturahim. Silaturahim ni kalau putus susah nak sambung. Memang orang kata cincang air jangan putus. Bagai aur dengan tebing. Tetapi kalau putus ni nak satukan balik ni dia lain macam. Kalau dengan kawan lain. Sebab aku tak berjumpa, kau tak ada talian darah dengan aku. Orang tak rasa. Betul. Tapi adik-beradik ni dia lain. Sebab kita membesar sama-sama kan. Jadi untuk kali ni Datuk, perkongsian yang kita nak kongsikan daripada Cik Nazri, mungkin sebelum tu boleh cerita sikit tentang perancangan harta di Malaysia ni macam mana. Apa sebelum kita nak pergi kepada cerita-cerita yang lebih best lepas ni. Boleh. Cerita mesti cerita benar Cik Nazri ya. Based on true story. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dato' Nana, Dato' Syam.
kalau kita bercerita tentang perancangan harta, sebenarnya kita orang Islam terutamanya, sebenarnya ada banyak instrumen dalam Islam. Tetapi masyarakat kita hanya terdedah kepada wasiat semata-mata. Tetapi dari sudut perancangan harta, sebenarnya kita kena tengok bagaimana kita nak memastikan supaya harta yang kita ada ni dapat diwariskan ataupun dapat diwarisi kepada sesiapa yang kita nak tentukan. Contoh macam saya pernah ulas sebelum ini tentang instrumen wasiat yang ada dalam Islam. Dalam Islam, wasiat hanya maksimum 1/3 yang kita boleh wasiatkan kepada bukan waris. Bagi tujuan apa? Tujuan sedekah jariah. Itu adalah fungsi wasiat. Maksudnya kalau lebih daripada 1/3 ataupun nak bahagikan ataupun nak mewasiatkan kepada ahli waris, kita kena dapatkan persetujuan daripada kesemua ahli waris itu sendiri. Kalau ada yang tidak bersetuju, maka wasiat itu akan terbatas. Satu orang tak setuju tak boleh? Betul, itu kalau diwasiatkan kepada ahli waris lah Datuk. Sebab wasiat dalam Islam hanya 1/3 maksimum yang boleh kita wasiatkan kepada bukan waris. Tujuannya sedekah jariah. So kalau kita nak beri lebih, mungkin kita nak bagi 2/3 contohnya. Sudah lebih daripada 1/3, maka kita kena dapatkan persetujuan waris. Kalau waris bersetuju, maka bolehlah. Kalau waris tak bersetuju, maka maksimum hanya 1/3 saja. Itu adalah wasiat. Selain daripada itu, ada instrumen-instrumen yang lain lagi. Contohnya macam hibah. Hibah ni adalah kita boleh berikan harta kita ataupun hibah kita ni hadiah. Hadiah, betul itu. So kita boleh hibahkan kepada sesiapa saja. Tak bukanlah hanya di ruang lingkup waris saja. Kita boleh hibahkan kepada kawan macam tadi. Datuk Nana hibahkan kepada Datuk Rosham, kan? Ataupun nak dihibahkan contohnya kepada pasangan yang tidak mempunyai anak. Contohnya dia ada anak angkat sahaja. So kalau kita tahu anak angkat ni sebenarnya dia tidak mewarisi bahagian faraid. So macam mana kita nak memastikan anak yang kita pelihara daripada kecil, kita besarkan bagi pendidikan, bagi persekolahan dan sebagainya. So kita nak hadiahkan ataupun kita nak memastikan supaya dia mewarisi harta kita. So kita boleh gunakan kaedah hibah. Ya. Selain daripada itu juga kita ada instrumen seperti mana harta pencarian. Contohnya, yang ini biasanya berlaku kepada pasangan-pasangan lah. Dia beli rumah bersama, kemudian dia nak declare bahawa harta yang dimiliki ini tadi adalah sebahagian daripada harta pencarian. Itu juga adalah instrumen-instrumen yang ada dalam Islam. Tapi kalau katakan nak hibah kepada orang bukan Islam, boleh ke? Boleh tu. Sebenarnya serius lah, ni atur orang Islam. Betul. Sebenarnya macam saya kata tadi, sebab hibah ni sebenarnya tu kita hibahkan pada ketika kita masih lagi hidup. Kalau kata contohnya kita buat, contohlah kita nak bagi harta tersebut tetapi selepas kematian, maka itu bukan hibah. Sebab hibah ni dia ada rukun, dia ada syarat dia. So dia ada ijab kabul dan sebagainya. So bila kita nak berikan kepada sesiapa saja, wa imam kepada bukan Islam sekalipun, boleh dibenarkan. Dan kita di WhatsApp Shop ada satu kes yang kita dah berjaya pun sebenarnya selesai di Mahkamah Tinggi Syariah, yang mana pada ketika hidup pelanggan ini tadi, dia telah menghibahkan kepada saudara kandung dia, tetapi saudara kandungnya bukan Islam. So ini kes di Sabah lah. Kes di Sabah. So dihibahkan kepada saudara kandung dia. Alhamdulillah, Mahkamah Syariah telah pun memutuskan kes tersebut. Maknanya Islam tu adil. Betul tu. Betul. Sebab selagi mana harta itu kepunyaan kita dan kita lagi masih hidup, kita bebas untuk bertasaruf ke atas harta tu. Kita boleh bertransaksi kepada harta tersebut. Macam contoh sebelum ni, episod yang lepas, saya bagi satu contoh kereta kan. Macam Datuk ada kereta. So Datuk bebas untuk mengendalikan kereta tersebut, sama ada nak jual, nak bagi kepada sesiapa, itu hak Datuk. So terpulanglah kepada pemilik harta tersebut. Cuma dari sudut perancangan harta, sebenarnya kita kena tengok apa hasrat kita dan apakah instrumen yang tepat untuk menggunakan bagi sesuatu hasrat yang kita nak laksanakan. Tapi bila cakap pasal, yelah, because wasiah is orang yang menguruskan harta apa semua kan, mesti ada kos. Betul. Kadang-kadang orang akan bandingkan kos. Adakah kos ni lebih mahal daripada kos yang kita boleh buat secara murah, you know. Kita boleh terangkan sikit pasal penglibatan kos. Sebenarnya kos ni sangat subjektif sebenarnya, Datuk Rana. Sebab kalau kita tengok, kalau contoh di WhatsApp Shop, kita ada banyak package pengurusan dan juga perancangan. Berbalik kepada komposisi harta yang kita ada, apa hasrat yang kita nak buat dan sebagainya. So mungkin saya nampak sebenarnya persoalan Datuk ni sebenarnya menjurus ke arah dari sudut bagaimana nak menuntut harta pusaka ataupun akan dikenakan kos yang tinggi. Sebagai contoh lah, pengurusan harta tu sendiri. So kalau kata apa yang saya boleh bawa, contohnya macam situasi sekarang, katakan kita nak menguruskan harta yang melebih daripada 5 juta. So bila nak lebih daripada harta yang lebih daripada 5 juta, bidang kuasanya adalah di Mahkamah Tinggi Sivil. So bila nak uruskan harta tersebut, kita perlu melantik peguam. So ada proses-proses yang kita lalui dan sebagainya. So kos ni sebenarnya bukanlah semata-mata kepada proses untuk menguruskan saja, tetapi dia ada lagi fee-fee yang akan dikenakan, contohnya pihak-pihak yang mengendalikan. Contoh kalau kita lantik peguam, ada fee yang akan dikenakan dan sebagainya. Sebab di dalam Akta Probate dan Pentadbiran, Seksyen 43 menyatakan dengan jelas, pihak yang menguruskan harta pusaka boleh mengenakan caj maksimum sehingga 5%
terhadap harta pusaka yang diuruskan. Jadi terserah balik kepada pihak yang menguruskan harta pusaka tersebut. So berapa dia nak charge, mungkin 1%, 2%, 3%, selagi Tapi mana tak ia boleh melebihi 5%. Betul. Tetapi berbeza dengan WhatsApp Shop, kita ada banyak package ataupun produk pengurusan harta ni. Di WhatsApp Shop sebenarnya kita akan menguruskan harta pusaka pelanggan-pelanggan kita secara percuma, tanpa ada sebarang bayaran yang akan dikenakan. Secara percuma macam mana tu? Contohnya macam kita ada satu produk perkhidmatan yang dinamakan sebagai Al-Wasitah, Datuk. Jadi produk Al-Wasitah ni dia akan melanggan produk tersebut, kemudian dia ada caruman yang dia akan bayar setiap bulan lah. So bila berlaku sahaja kematian, WhatsApp Shop yang akan tanggung kos pengurusan harta pusaka tersebut, dan bayaran serendah RM60 saja, Datuk, untuk menguruskan harta pusaka ini tadi. So kalau kata contohlah dia baru bayar dia baru subscribe hari ni, dia bayar RM60 contohnya. Na'udzubillah balik kerja dia meninggal dunia disebabkan kemalangan dan sebagainya. Esok WhatsApp Shop akan tanggung proses pengurusan harta pusaka tu secara percuma. So dia ada tahap, dia ada tahap maksimum dia lah, ikut kepada komposisi harta yang ditinggalkan, sama ada bawah daripada 5 juta ataupun melebihi daripada 5 juta. Okey, saya nak tanya dengan Cik Nazri satu benda yang berlaku di ada kawan saya lah kan. Okey, ini berkataan pasal hadiah. Okey, contohnya kalau aku mati nanti, rumah ni aku bagi kepada anak bongsu aku. Hadiah lah. Bagilah sebab dia kecil, bagi pada bongsu. Lepas tu mati. Lepas tu itu hanya verbal saja. Yang adalah dengar cerita arwah ayah ada nak bagi kepada adik. Tapi tu cerita siapa yang dengar? Oh, mak ada dengar. Tu macam mana? Boleh guna pakai ke tak boleh guna pakai tu? Okey, macam saya sebut tadi, Datuk, bila kita mention ataupun kita bercakap tentang hibah ni ada rukun dan syarat dia. So kalau kata contohnya ada waris yang tidak bersetuju, contohlah macam tadi kes ni, ayah ni nak bagi rumah kepada adik yang bongsu. So kalau kata contohnya ada waris lain yang tidak bersetuju dengan hasrat ayah ni tadi, maka si adik ni tadi, saya anggaplah dia atas 18 tahun lah contohnya, lebih mudah situasinya. So katakan contohnya ada waris yang tidak bersetuju dengan hasrat ayah ni tadi, maka si adik ni tadi kena membuktikan kepada mahkamah syariah terhadap berlakunya hibah daripada ayah kepada dia pada ketika hidup itu tadi. So dekat sini mahkamah akan menilai dari sudut rukun tu ada tak ijab dan kabulnya. Sebab hibah ni bila saya bagi, Datuk kena sambut. Dia macam kita kahwin lah. Dia ada ijab dan kabul tu. So bila contoh saya nak bagi handphone kepada Datuk, so saya bagi pada Datuk pun jawab okey saya terima. So ada saksi 2 orang dan sebagainya. So dari sudut hukum syarak sebenarnya hibah tu dah berlaku. Tetapi mungkin selepas tu Datuk kata bagi baliklah, saya nak pakai, contohnya saya nak pakai dan sebagainya. So ada saksi yang menyaksikan. So maksudnya dekat sini sebenarnya kita kena membuktikan bahawa hibah itu telah berlaku. So dalam situasi yang ni tadi, maka si adik ni tadi kena membuktikan kepada mahkamah syariah tentang berlakunya hibah. So ada saksi yang perlu dipanggil, bagaimana akad itu dibuat dan sebagainya. Okey, kalau katakan tak ada saksi. Okey tu. Tak ada saksi kan, dia cakap mulut je kan. Betul. Lepas tu katakan adik-beradik dia yang lain ni pula kata mana boleh macam tu sebab bapak dia dah meninggal, mana boleh macam tu. Salah ke adik-beradik lain ni? Sebenarnya dosa tak? Sebenarnya tak salah tu. Sebab di kalau contohlah saya di kalangan waris-waris yang lain yang terlibat ni tadi, dalam keadaan saya nak memastikan sama ada betul ataupun tidak hibah ni berlaku. Ada mungkin adik ni hanya buat cerita saja sebab dia nak bolat harta tu. So sebenarnya kalau tanya saya, waris-waris yang lain bukan salah. Sebab dia mesti memastikan, kalau contoh waris lain tak bersetuju, adik ni tadi kena buktikan dekat mahkamah syariah hibah ni telah berlaku. Oh, tapi kalau mak dia kata betul lah, mak ada dengar. Okey, tapi macam mana akad itu? Ada kemungkinan contoh ayah ni kata, okey lepas ayah mati nanti rumah ni milik engkau. Lepas ayah mati ni rumah ni milik engkau. Itu dah jadi wasiat tu. So bila wasiat kepada ahli waris, dia balik semula tadi kan, dia tak ada wasiat kepada ahli waris. So kalau ada waris yang tidak bersetuju, maka wasiat itu terbatal. Oh, itu jadi wasiat. Betul, itu jadi wasiat. Kalau hibah betul. Hibah ni dia bagi sekarang. Okey, rumah ni hak milik engkau. Aku terima. Ada saksi, ada harta dan sebagainya. So ada ijab dan kabul. Yang ini kita kena buktikan kepada mahkamah syariah. Banyak orang tak perasan benda ni betul, kan. Tapi kadang-kadang kita pun kadang-kadang mungkin ada orang yang tercakap macam tu kan. Patutlah harta saya yang 8 bilion tu saya tak boleh tuntut. Sebab semua hadiah. Kau pasal macam aku tak ada tu, adalah. Ada. Asal kau tak percaya? Bukan Datuk tak ni ke Datuk? Ada tu, ada satu hamba Allah ni bagi aku 8 bilion. Dia cakap mulut je, Rosyam, bila aku mati nanti kau ambil 8 bilion ni. Bila dia mati, tapi itu jadi wasiat. Tapi aku bukan darah daging dia, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau darah daging dia boleh kita claim. Betul. Mungkin pada ketika dia lafazkan tu tadi, harta tu tak wujud.
So bila tak wujud, macam mana kita nak membuktikan bahawa rukun itu lengkap. Sebab salah satunya adalah harta tu tadi, harta yang nak dihibahkan dan sebagainya. Cantik so, Islam ni ya. Betul tu. Cantik betul lah. Betul. Cantik. Cuma kita lah orang-orang Islam yang mungkin tidak sedar, tidak faham dan sebagainya. Sebab mungkin kita tak terdedah lagi, kan? Kita tak terdedah lagi. Macam kami di Wasiah sebenarnya kita dah beroperasi lebih daripada 20 tahun. So kita memang educate masyarakat kita, kan? So kalau kita nak merancang harta, kita gunakan instrumen yang tepat supaya bila berlaku pertelagahan selepas kematian, dokumen itu kita boleh mendapatkan pengesahan daripada contohnya di mahkamah syariah dan sebagainya untuk memastikan hasrat yang dibuat pada ketika dia hidup ini tadi boleh dilaksanakan selepas kematian. Macam Wasiah Shop ni dah 20 lebih tahun kan, dah diiktiraf oleh pihak kerajaan. Kadang-kadang ada orang Datuk kan, dia suka ambil lawyer. Lawyer. Lepas tu saya pernah lah berhubung satu ni, saya cakap ni kan, kata kalau lawyer tu company ditutup. Apa jadi? Ada kes macam ni? Sebenarnya banyak dia tu. Kita selalu je jumpa macam tu kan. Ada dia buat dengan lawyer dan sebagainya, kemudian lawyer tu tutup. Mungkin berlaku kematian kepada owner lawyer dan sebagainya. So ini antara risiko-risiko yang ada lah. Berbeza dengan pihak kami di Wasiah Shop, kita adalah sebuah syarikat amanah yang mana syarikat amanah ni dia takluk di bawah Akta Perbadanan Syarikat Amanah 1949. Yang mana syarikat amanah ni dia bukan boleh sewenang-wenangnya tutup. Dia mesti ada orang kata apa, unsur-unsur kelangsungan itu tadi. Dia mesti dilangsungkan walaupun owner dia ataupun shareholder dia berlaku kematian dan sebagainya, syarikat mesti diteruskan. So syarikat amanah ni kalau dia boleh menguruskan harta orang, dia bolehlah menguruskan syarikat dia macam mana kalau dia mati, orang shareholder mati, dia tahulah nak menguruskannya kan. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya dengar Wasiah dah pergi sampai ke luar negara kan, dia punya tu. Alhamdulillah tu. Di mana tu? Kita sedang melihat kepada pasaran antarabangsa. Kita tengok kepada di Timur Tengah lah, insyaAllah. So dalam waktu terdekat mungkin akan ada pengumuman rasmi lah daripada yes, betul. Tahniah. Okeylah, itu cerita pasal Wasiah lah. Tapi yang biasanya yang banyak orang komen kita, dia nak dengar cerita-cerita benar yang berlaku lagi. Tapi apapun pun kita punya hitam putih hari ini dibawa dan ditaja khas oleh Wasiah. Rancang harga dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Nak cari tepat dan mudah, cari Wasiah. Cari Wasiah. Okey, cerita yang mungkin boleh dikongsikan kepada orang kat luar sana supaya benda tu sebenarnya mungkin kadang-kadang berlaku juga dalam kehidupan kita. Kita pun tak tahu akan datang. Dan mungkin Cik Nazri boleh kongsikan apa yang menarik. Okey tu. Sebenarnya bila kita cerita tentang harta pusaka ni, dia macam isu siri yang lepas lah. Emosi sebenarnya yang memain peranan yang sangat, orang kata sangat penting di dalam proses pengurusan harta pusaka ni. So pada hari ini saya mungkin nak kongsikan ada satu kisah yang sangat dekat dengan masyarakat lah. Yang mana kisah ni adalah kisah benar yang diuruskan oleh saya sendiri di Wasiah Shop. So kisah ini bermula pada ketika saya rasa mungkin dalam 5-6 tahun yang lepas, yang mana ada seorang isteri datang kepada pihak kami untuk minta kami menguruskan harta pusaka suami dia. Dalam keadaan mereka tak ada anak. So dia dah berkahwin lebih kurang dalam 10 tahun macam tu. Dia tak ada anak. So bila berlaku kematian kepada suami ni tadi, dia meninggalkan seorang ibu. So kalau kita tengok kepada struktur faraid, sebab sebelum kita nak menguruskan harta pusaka, kita kena tahu siapa waris yang terlibat terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. So dalam situasi ini, si mati adalah suami, dia meninggalkan seorang isteri. Dalam keadaan isteri ataupun pasangan ni tadi tidak mempunyai anak, maka bahagian faraid isteri adalah 1/4. Kalau ada anak, maka dia akan dapat 1/8. Okey, dalam situasi ini yang mana dia meninggalkan ibu. Ibu dah disebabkan si mati tak ada anak ni tadi, ibu akan dapat 1/3. So kalau ada anak, ibu akan dapat 1/6. So bila kita kira dekat sini tu, dia ada lebihan. So bahagian faraid ini dia akan pergi, disebabkan dia tak ada bapa, tetapi dia akan mencari waris penghabis ataupun waris asobah. So dia pergi kepada bapa saudara kepada si mati, iaitu adik kepada arwah ayah dia, walaupun arwah ayah dia meninggal lebih awal daripada dia. So waris sebenarnya tak ramai, hanya seorang isteri, seorang ibu dan juga seorang bapa saudara. So 3 orang sajalah. So kalau kata bila fakta itu dibentangkan kepada saya nampak sebenarnya kes ni straightforward je. Senang, mudah. Sebab harta pun tak banyak, hanya ada sebuah rumah, ada kereta, ada combine sikit dan sebagainya lah. Jadi selepas dibentangkan fakta terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati ni,
saya tanyalah bagaimana hubungan puan dengan si ibu ni tadi. Sebelum tu sebenarnya isteri ni tadi adalah mualaf. Dia tak ada, dia mualaf. So bila saya tanya bagaimana hubungan antara puan dengan ibu dan juga dengan bapa saudara ni. So dia kata hubungan dia dengan bapa saudara okey, tak ada masalah. Boleh bincang dan sebagainya lah. Sebab semasa hidup arwah pun sebenarnya mereka berdua banyak rujuk kepada bapa saudara ni. Sebab bapa saudara ni banyak memberikan orang kata tunjuk ajar kan, dari sudut keagamaan dan sebagainya kan, dalam ibadah dan sebagainya, dia banyak rujuk ke situ. So tetapi dia kata dia ada masalah dengan ibu mertua. Dalam keadaan sebenarnya anak dia ni ataupun suami dia ni adalah anak tunggal. Anak tunggal. So dia sebenarnya cerita ni relate juga dengan situasi saya lah. Sebab saya pun anak tunggal sebenarnya. Okay. So ada kisah sebenarnya di sebalik isteri masih ada kan? Isteri masih ada. Isteri ni mualaf. So ni saya pun mula nak sebab lah ni sebenarnya kan. Sebab dekat dengan saya sebenarnya situasi ni. So sebenarnya dari sudut pengurusan harta pusaka saya nampak sebenarnya kes ni mudah untuk kita uruskan. Tetapi disebabkan hubungan antara menantu dengan mentua ni tidak berapa baik. So saya tanyalah, sebab untuk kita menguruskan harta pusaka Datuk, kita kena tengok secara keseluruhan apa sebenarnya yang berlaku dalam family ni, supaya kita tahu dekat mana kita nak mulakan proses, bagaimana perbincangan harus dilakukan dan sebagainya. Sebab kita tahu orang Islam bila berlaku saja kematian, harta pusaka Allah dah cerita jelas dalam surah An-Nisa. So tak ada orang boleh sangkal lagi terhadap hukum faraid itu sendiri. So tapi macam mana kita nak pergi ke arah faraid itu dalam keadaan kita orang Islam di Malaysia ni terkait dengan dua undang-undang, iaitu undang-undang hukum syarak ni sendiri, bahagian masing-masing dari dua faraid. Yang keduanya adalah undang-undang sivil. Bagaimana untuk mencairkan harta tersebut daripada nama si mati kepada nama waris-waris. Jadi kami cuba selidik apa yang sedang berlaku di dalam keluarga lah. So dia cerita bahawa sebenarnya hubungan dia dengan mertua tak berapa baik. Disebabkan sebenarnya hubungan ni tidak berapa baik sejak mula mereka berumah tangga. Sebab mula kahwin lah. Betul, dari mualaf. Yes, betul. So sebenarnya sebab anak tunggal kan, biasanya ibu ni ialah ayah dah lama meninggal pada ketika dia masih lagi bersekolah. So hanya dua orang ni saja, ibu dan anak. So ibu ni bila dia membesarkan anak, dia membesarkan dengan penuh kasih sayang. Sebab itu sahaja yang harta dia ada, dan juga waris yang dia ada. Sebab dia tak ada waris yang lain. So dia berikan sepenuh kasih sayang apa yang anak ni nak dan sebagainya. Dan anak ni juga adalah patuh kepada apa saja yang ibu cakap. Sangat patuh dan sangat baik lah. Ini yang cerita yang saya dengar daripada bapa saudara. So pada ketika mereka nak membina rumah tangga, mendapat tentangan daripada ibu ni tadi. Dalam keadaan ibu ni tak berapa suka dengan menantu lah, mungkin mualaf dan sebagainya. Mungkin ibu ni pun mungkin ada calon yang tersendiri dan sebagainya. So mungkin dekat situ lah. Tetapi disebabkan sayangnya anak ni kepada bakal isteri ni, ibu ni terpaksa turut untuk meneruskanlah perkahwinan itu. Jadi mereka pun membina rumah tangga lah. Tetapi selepas beberapa ketika sifat ibu ni mula berubah. Mungkin saya rasa persepsi ibu ni tadi dengan anaknya berkahwin, kasih sayang itu telah dipecah dua. Kasih sayang anak ni tadi dah dipecah dua lah. Satu kepada isteri, kemudian masih lagi ada kepada dia kan. So dekat sini sebenarnya ibu dah mula rasa macam lebihkan isteri berbanding aku. Sedangkan dulu sebelum kau kahwin, aku berikan segala-galanya dan kau akan rujuk dengan aku segala-galanya. So dekat sini sebenarnya dah memula bibit-bibit tak berapa cantik lah, dalam keadaan masa nak nikah pun, nak kahwin pun, dia dah tak berapa suka dengan bakal menantu yang mualaf ni. Okay, jadi nak jadikan cerita tu, ibu ni dia sangat okey dengan menantu apabila anak ada di rumah. Bila anak ada, dia okey dengan menantu dia. Dia boleh sembang, dia boleh gurau dan sebagainya. Tapi bila anak keluar bekerja, menantu ni suri rumah, tak bekerja. So bila suami anak dia keluar bekerja, dia mula baran, berentak-rentak. Sampai dia pernah cerita dengan saya, dia pernah ditunjal kepala. Apa saja yang dia buat tak kena. Duduk dalam satu rumah lah. Tunjal kepala? Ya, betul. Mak mentua. Kita tengok macam ibu mertuaku dalam cerita P. Ramlee tu. Kan, seolah-olahnya begitu. Sampai kan dia kata, pernah satu hari Cik Nazri, saya baru-baru nak belajar. Yalah, orang mualaf kan. Nak masuk dalam keluarga Melayu kan. Kemudian nak belajar buat asam pedas. Pernah disimbah dengan lauk asam pedas tu tadi. Sampai ke tahap itu. Tetapi isteri ni punyalah
baik, taat dia tak cerita perkara ni kepada suami. Dia tak pernah cerita kepada suami Yelah, dia. sebab dia pun fikir juga ini anak kesayangan, anak tunggal. Kalau dia cerita dia boleh memecahkan hubungan silaturahim di antara mak. Jadi baiklah. Betul. Mungkin dia akan rasa kalau aku cerita ni seolah-olah macam aku buat cerita menyebabkan ibu dan ayah ni renggang. Anak dengan mak ni renggang. So dia ada rasa macam tu. Jadi dia pendam. Dia pendam, cuma dia pernahin beberapa kali kepada suami ni, why not kita cari rumah lain untuk kita hidup berdikari. Dia beberapa kali lah dia kata dia pernahin kepada suami dia. Tapi suami dia kata kalau kita cari rumah lain, kita akan tinggalkan ibu bersorangan. Macam saya lah, saya pun situasi yang sama. Kita tak boleh nak keluar daripada rumah sebab kita, tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita tu pada anak tunggal ni sebenarnya tanggungjawab dia lebih, dia akan pandang ke arah itu sebenarnya. Macam mana kebajikan mak dia, macam mana mak dia makan sihat ke tidak dan sebagainya. So dia tak nak keluar daripada rumah tu sebab memang daripada kecil mereka berdua sahaja. So nak jadikan kisah rezeki lah sebenarnya sebelah rumah, sebab dia rumah teres je sebenarnya tu. Sebelah rumah tu orang nak jual rumah. Jadi anak ni kata, okey nak beli rumah, okey kita beli rumah sebelah. So dia beli, ada rezeki dia beli rumah tu dan dia renovate rumah tu supaya dekat tengah-tengah dinding tu dia pecahkan supaya dia boleh cross. Dia ada connecting kat situ. So tak perlu nak keluar pintu depan masuk dan sebagainya, so dia boleh cross saja. Okey. So dia dah beli rumah tapi dalam masa yang sama mak ni tadi masih lagi orang kata bersikap seperti itulah, dingin. Bila anak ada kat rumah baik, dia okey. Tapi kalau anak tak ada, dia mula bagan. Marah, tunjal dan sebagainya. Nak jadikan satu cerita, ada satu pagi tu anak nak pergi kerja dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian dia terdengar perbincangan sebab dia orang sarapan dekat rumah mak ni tadi kan. Dia terdengar yang si suami ni kata, kejap lagi I balik tengah hari, kita keluarlah. So maksudnya dia ambil half day. So mak ni tanya, kenapa hari ni kerja separuh hari je ke? Dia kata ambil half day sebab kita nak keluar, nak cari barang dan sebagainya. So mak ni pula kata, sebelum ni kau nak cuti ke, nak ambil half day ke, semua bagi tahu. Tapi kenapa hari ni kau tak nak bagi tahu? Aduh, kusut kan. So, yalah kadang-kadang suami isteri ni kita ada plan kita sendiri. Kita mungkin nak pergi berdua-duaan dan sebagainya. Adalah benda yang kita nak buat. Tetapi benda tu jadi punca. Dan mungkin ajal nak sampai pada ketika dia nak balik kerja, ambil half day tu tadi, on the way balik accident, meninggal dunia. Aku tahu mak dia mesti salahkan perempuan. Betul tu. Kebencian itu makin mendebal apabila anak ni meninggal dunia disebabkan nak layan kau. Kau elok lelaki kau, anak aku ni balik petang, kau suruh dia balik tengah hari nak layan kau, sebab tu dia mati. Ya. Betul tu. So dia lagi benci lah. Kan? Pada ketika sebelum ni dia benci, tahap benci tu tak adalah terlalu menebal, tetapi disebabkan hilang terus. Benci sebab jadi punca. Betul. Dia rasa macam kau ni memang tak guna lah. Bawa sway orang cakap kan. Bawa sway kan. Jadi benda tu berlarutan. Kan? Yalah, ibu kehilangan anak ni, dia tunggal memang tunggal dalam keadaan tak ada siapa waris lain dah. Hanya itulah orang kata apa, tempat bergantung dia. Cucu pun tak ada. Cucu pun tak ada kan. So dengan harapan mungkin anak ni tadi akan membela dia ataupun jaga sampai akhir hayat dia. Tapi kuasa Allah itu lebih menguasai, yang mana anak ni pergi dulu berbanding ibu. Dan selepas daripada tu memang teruklah isteri ni tadi digulai oleh ibu mertua ni tadi. Masih lagi dengan dia masih kekal dekat situ. Sampai satu hari dia selalu berkomunikasi dengan pakcik yang saya sebut tadi tu, yang ada bahagian faraid tu. Kemudian pakcik ni kata, pakcik ni adik-beradik dengan mak dia? Bukan, adik-beradik ayah dia sebab ayah dia, ayah mentua dia. Bukan, yes betul, ayah mentua ni tadilah sebab dia mewarisi bahagian faraid itu tadi, betul. Okey, so dia communicate, so pakcik ni cadangkan, kalau kau tanya aku bab-bab lain, insya-Allah aku boleh bantu dan aku boleh tunjuk jalan. Tapi bila kau cerita tentang harta pusaka ni, aku tak arif, dia kata. Jadi kau rujuklah kepada WhatsApp shop. Sebab tu dia datang kepada WhatsApp shop, minta kita uruskan dan sebagainya. So kami pun uruslah, tak ada masalah. Dan prosedur kita biasa tu, macam sebelum-sebelum ni yang kami bagi tahu, bila kita terima satu kes tu, kita akan datang jumpa dengan kesemua waris. Kita bincang apa prosedur yang perlu kita buat, apa proses tuntutan yang akan kita filekan, permohonan dan sebagainya. Dan juga dalam masa yang sama kita akan tanya pandangan semua orang, 3 orang yang tadi, bagaimana harta pusaka ni mereka nak diagihkan. Ada kita nak ikut faraid ke, ataupun dia nak bagi secara sama rata ke, ataupun nak melepaskan hak masing-masing. Jadi kita jumpa, kami setkan, tim saya hubungi mak mentua ni tadi. So dia kata tak payah susah-susah datang rumah, kami datang ke pejabat. So dia datanglah set, bawa pakcik ni, bawa mak mentua ni dengan menantu ni tadi.
bincang dekat office. So kita dah cerita dah bahagian faraid masing-masing dan sebagainya, dan kami tanya macam mana persetujuan semua untuk membahagikan harta ni. Jadi pak cik ni mula bersuara. So dia kata saya panggil dia Pak Su lah, Pak Su berhasrat untuk melepaskan bahagian Pak Su. Pak Su tak nak ambil walaupun 10 sen harta pusaka arwah, kerana ini adalah hak kamu berdua sebagai ibu dan juga sebagai isteri. So mak ni terus melompat. Dalam arti kata, kau nak lepaskan hak, boleh. Lepaskan pada aku, bukan pada dia. Yang ibu. Ini depan-depan ni? Depan kami tu. Depan-depan Depan-depan. Kau nak lepaskan hak, boleh. Dengan syarat kau lepaskan kepada aku, tetapi bukan dia. Kemudian kita kata, tak apa, tak ada masalah. Itu hak masing-masing, terserah balik pada pakcik. Dan dia kata, aku ikut sahajalah apa yang baik. Dalam masa yang sama, dia cuba nak jaga hati menantu ni tadi, tetapi ialah menantu ni mungkin baru dan sebagainya, masih lagi muda, kuat bekerja dan sebagainya kan, boleh bekerja untuk cari nafkah dan sebagainya. Tapi dia kata tak apalah, aku ikut seperti mana arahan, saya panggil arahan daripada mak ni tadilah. So saya tanya kepada si isteri ni, so puan macam mana, sama ada nak bahagian faraid ataupun melepaskan pada ibu. So dia kata saya nak bahagian faraid saya. Saya nak bahagian faraid saya. Ibu dia terus potong, dia kata aku tak kira walau apa pun, rumah ni mesti hak aku. Sebab harta ni anak aku yang beli, bukan kau. Kau tak keluar 1 sen pun duit. Sebab isteri tak bekerja, duduk kat rumah. So dia rasa harta tu sepatutnya dia dapat semua lah. Dan dalam masa yang sama, saya nampak dia nak membalas dendam tu atas kematian anak dia. Ada kemungkinan disebabkan kebencian tu makin lama makin menebal dan sebagainya. Jadi dia tanya saya, Cik Nazim, macam mana? Ada cadangan supaya Siapa tanya? Mak dia. Ada cadangan supaya saya boleh dapat keseluruhan harta. Saya kata garang ni mak dia ni. Mak garang. Tapi muka lembut. Cara cakap tu macam tegas betul. orang. Tapi muka dia lembut macam Datuk Nana. Lembut. Betul. Tapi garang tu, bila buka mulut garang. Kan? So tapi yang buka mulut garang awak. Bukan saya. Lembut. Kau Cik Nazim nak menguji dia depan aku. Bagilah macam tu. Kau tengok kejap lagi gang. Kau tengok Tak dia ada suka. main tu. Dah lah. Lepas tu kan potong. Dah lah. Relax. Korang tunggu cerita ni. Korang jangan lepas. Jangan nak dapat cerita terus je. Sabar. Relax. Kau yang isap okok. Yang minum kopi. Yang cecah. Okay, relax. Okay. Okay, Nazim masuk. Okey, jadi dia tanya saya lah, apa yang dia boleh buat supaya dia dapat solid 100% rumah ni. So saya kata tak ada satu undang-undang pun yang boleh mengarahkan untuk kita memaksa orang melepaskan bahagian. Kerana hukum Allah itu jelas, bahagian isteri itu berapa, hanya dia sahaja yang boleh membuat keputusan. Sama ada dia nak lepas bahagian ataupun dia nak bahagian dia. Kalau dia nak bahagian dia, maka kita wajib bagi makcik. So kita kata. Awak cakap macam tu Ya. Cuma ada satu cara yang mana kita boleh tebus bahagian. Bermaksud kita nilaikan berapa value rumah ni. Katakan bahagian isteri ni tadi adalah 1/4. Kita valuekanlah rumah ni mungkin 500,000. 1/4 daripada 500,000. Kalau puan nak, puan kena bayar lah. Itu cara dia untuk tebus bahagian pusaka. Jadi dia kata, walau apa cara sekalipun, aku akan tebus bahagian menantu ni tadi. So saya kata terpulang, terserah, dan kami akan teruskan dengan prosedur-prosedur lah untuk kita filekan permohonan dan tunggu perbicaraan yang akan diadakan. Kemudian pak cik ni tadi dengan mak mentua ni beredar balik, tinggal menantu saja. So saya nampak dia memang sangat down lah. Tapi dia ni orang yang sangat menjaga aib. Saya respect isteri ni. Dia Chinese or Indian? Dia Chinese. Okay. Dia sangat menjaga aib, cakap pun lembut. Dia tak, macam mana saya nak kata? Tak menggelabah. Dia relax. Saya rasa mungkin dah lama dia melalui so dia lebih relax dan tenang. Sebab saya jarang jumpa orang setenang itu walaupun dia torture dan sebagainya. Sebab kita kena tengok juga tau Encik Nazri. Kadang-kadang orang ni dipilih oleh Allah. Betul. Dia daripada agama lain,
kalau tak ada izin Allah, dia takkan masuk Islam. Betul. Berkahwin dengan orang Melayu tu, itu asbab. Betul. Kemudian Allah uji dia pula, tarik suami dia dalam keadaan macam ni. Dan mungkin cerita itu ialah untuk membuka mata. Setiap kejadian tu ada sebab Allah buat. Betul. Dan hari ini kita berbicara tentang dia untuk memberitahu kepada orang. Mungkin tu asbab dia. Betul. Kan? Tapi dia memang orang yang, dan dia menerima benda tu, mungkin dia memahami. Betul. Oh, aku berada dalam satu situasi di mana aku adalah seorang Islam sekarang. Islam tu begini. Nampak tak? Kita tak tahu, di amalan kita tak tahu. Betul. Kita tak tahu amalan dia. Dan mungkin disebabkan tu juga Allah membantu dia untuk melembutkan hati dia. Betul. Dan redha dengan apa yang berlaku dalam situasi yang matang. Betul. Mungkin? Saya setuju. Setuju. Mungkin jadi macam tu. Setuju. Kan? Kemudian lama dia duduk termenung. Kami pun tak boleh lah bila ni kita kena entertain lah juga kan. Kemudian saya kata, puan risau tentang apa? Saya tanya. Adakah disebabkan bahagian itu kecil? Sebab bahagian isteri kecil je lah. Adakah disebabkan bahagian itu kecil? Kalau puan rasa bahagian itu kecil, sebenarnya ada hak lain yang puan boleh buat. Iaitu puan boleh buat tuntutan harta pencarian. Sebab rumah tu dibeli dalam tempoh perkahwinan. So bila beli dalam tempoh perkahwinan, dia boleh menuntut harta sepencarian. Tetapi puan kena buktikan kepada mahkamah lah. Sebelum kita memulakan prosiding pusaka ni tadi, kita kena selesai dulu urusan dekat mahkamah syariah untuk menentukan, biar mahkamah buat keputusan. Sebab bila kita cerita tentang harta pencarian, mahkamah syariah boleh membuat keputusan untuk memerintahkan maksimum sehingga 50% terhadap harta itu adalah harta pencarian. Tetapi dia balik semula kepada bagaimana kita membuktikan sumbangan kita terhadap pengumpulan harta tersebut. Ada bayar deposit sama-sama tak? Betul tu. Contoh. Contoh kalau kadang setengah suri rumah dia rasa macam aku tak ada contribute apa-apa. Sebenarnya salah. Dari sudut pengumpulan harta, especially kepada harta pencarian, sebenarnya dengan memastikan supaya keperluan rumah terjaga, jaga makan minum suami, pakaian suami, sebenarnya itu juga adalah sumbangan supaya yang mana suami ni tadi senang hati keluar untuk mencari rezeki dan sebagainya. So itu dia ambil kira juga. Itu juga adalah sebahagian daripada sumbangan. Jadi saya cadangkan kepada puan, boleh puan sebenarnya kalau puan risaukan tentang bahagian itu adalah kecil, so sebenarnya kita boleh buat tuntutan harta pencarian, yang mana puan berhak untuk menuntut lah. Tetapi kita kena hujahkan kepada mahkamah apa sumbangan, kita kena buktikan kepada mahkamah apa sumbangan puan. Mungkin puan ada bayar sikit deposit dan sebagainya. So dia termenung lama tu untuk dia fikir, dia kata tak apalah Cik Nazri, buat apa saya menyusahkan urusan ni, saya ikut sahaja. Dia kata maksudnya ikut saja daripada keputusan awal tadi, kita terus uruskan pusaka tanpa menuntut harta pencarian. Kemudian selepas beberapa ketika pejabat pusaka panggil untuk bicara dan sebagainya lah. Dan sebelum kita masuk bicara tu, biasanya kita akan buat sesi briefing, apa soalan, bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan semasa perbicaraan dan sebagainya. Dan selepas daripada tu, si ibu ni tadi bagi tahu, aku dah ready dah duit ni, nak bayar bahagian kau, dan aku tambah lagi 5,000. Contoh katakan value dia 100,000. So dia tambah lagi 5,000 untuk tebus bahagian si isteri. Isteri ni dengan paksa rela lah, saya tengok rupa dia memang paksa rela. Dia terima sajalah. So jadi masa perbicaraan, pejabat pusaka memutuskan bahawa rumah itu terus kepada mak ni tadi satu persatu. Nak jadi cerita tu, dibayar lah tu. Dia bayar terus. Dia bayar on the spot. Jadi perintah tu terus atas nama si ibu ni tadi satu persatu. So clear lah. Selang 2 minggu tu, isteri ni telefon saya. Saya ingat lagi waktu lepas subuh masa tu. Dia telefon saya, Cik Nazri, hari ni ada dekat office tak? Saya kata, hari ni ada puan. Kenapa awal pagi puan telefon ni? Saya nak jumpa Cik Nazri, urgent. Saya kata, boleh, tak ada masalah, boleh datang. Saya pukul 9.30 ada dekat office, saya kata. So dia datang. Dia datang bawa bersama, sebab mak mentua dia bayar cash tau. Pada ketika masuk bicara tu, dia berdatang bawa duit cash itu. Duit cash yang dia terima daripada mak mentua yang dia simpan lebih kurang dalam 2 minggu ke 3 minggu ni tadi, dia bawa ke office. Dia kata, Cik Nazri, saya yakin dengan Wasiah Shop, saya yakin dengan Cik Nazri sebab Wasiah Shop adalah syarikat amanah patuh syariah. So dia kata, saya nak amanahkan kepada Cik Nazri dan juga Wasiah untuk menyerahkan semula wang tebus faraid ni kepada mak mentua saya. Okay. Jadi saya terpinga-pinga tu. Kenapa Tadi kau ambil. Tadi kau ambil. 2 minggu lepas tu kau serah balik. Kenapa? Saya macam
pelik kan? Pelik. Padahal kes dah selesai dah ni. Betul. Sepatutnya kita boleh selesaikan dekat awal pun. Tak payahlah kita nampak drama-drama yang berlaku dan sebagainya kan. Jadi dekat sini dia mula bercerita tu. So dia kata betul di awal percintaan mereka, perkahwinan, memang mak ni tak berapa suka dengan dia. Dan tambah lagi apabila kematian kepada suami ni tadi menuduh dia adalah punca disebabkan kematian. Tetapi Encik Nazri, apa yang saya nak bagi tahu adalah suami saya selalu berpesan kepada saya. Dia kata walau apa pun yang berlaku, tolonglah tengok mak sampai hujung nyawa dia. Oh, ada pula wasiat. Ya. Itu kira wasiat ke? Itu sebenarnya wasiatlah pesanan. Pesanan. Dan itu adalah amanah daripada suami dia. Dan dalam situasi yang lain sebenarnya tu baru saya tahu sebenarnya isteri ni dia mualaf dan dia dibesarkan di rumah anak-anak yatim yang bukan Islam lah, rumah anak yatim yang bukan Islam. Dia tak pernah merasai kasih sayang ibu ayah, adik-beradik tak ada. Dalam dunia ni dia seorang-seorang tu. Dan dia jumpa suami dia adalah di majlis ilmu. Cantik susunan Allah tu sebenarnya. Dan dia ingat pesan suami dia. Walau apa pun yang berlaku, tolong jaga mak sampai hujung nyawa. Jadi saya tanya apa signifikannya situasi ni. So sebenarnya dia kata saya nak nama saya dalam geran itu bukan disebabkan saya nak harta, tetapi saya nak nama saya ada dalam geran tu adalah sebagai asbab untuk saya terus tinggal di rumah itu untuk jaga mak. Untuk terus jaga mak. Walaupun ibu tu dalam keadaan yang kan, untuk terus jaga mak. Untuk terus jaga. Itu sebenarnya dia punya helah sajalah. Nakkan nama tu masuk dalam geran kan. Tetapi sebenarnya tujuan dia adalah untuk dia nak jaga mak tu sebenarnya. Tapi disebabkan mak ni berterusan membenci dia dan menyebabkan yalah dia pun manusia, kita manusia. Sampai bila kita boleh bertahan? Dan mungkin sampai satu tahap dia tak tahan. Tapi situasi itu sebenarnya salah, bukanlah salah tu. Sebenarnya saya tak boleh mengambil duit itu untuk serahkan kepada mak dia. Sebab itu melanggar etika saya. Sebagai sebuah syarikat amanah, kami tak boleh terima cash. Saya sendiri especially, saya tak boleh terima cash. Jadi saya terkejut sebab dia buka, cuma saya tak kira lah berapa banyak duit tu apa semua. Cuma dia kata saya tak ambil RM1 pun daripada duit yang mak saya bagi. So cuma bila dah sampai ke tahap itu, saya terpaksa panggil compliance officer, kita panggil risk officer dan sebagainya sebab saya tak nak fitnah kepada saya pula. Sebab duit ada dekat depan ni, nanti orang tuduh saya rasuah ke dan sebagainya. So saya dah minta pandangan daripada officer-officer yang berkenaan. So saya kata ini di luar daripada skop kita. Kita tak buat kerja ni sebenarnya. Tetapi saya memikirkan kalau saya menolak permintaan dia, risiko yang akan ditanggung. Mungkin orang tahu dia bawa cash, mungkin kena rompak pula masa nak balik dan sebagainya. Jadi saya kata tak apalah, saya cuba untuk menghantar semula duit ini berdasarkan pada amanah yang dia kirimkan kepada kita. So saya kata, tapi dengan syarat puan kena ikut sekali, saya kata. Tapi dia kata lepas tu saya nak beredar Encik Nazri. Tak apa, puan ikut sekali sebab saya tak nak pegang duit ni. Puan pegang, tapi kita naik kereta asing-asing, saya tunggu dekat depan rumah. Saya pun hubungi mak mentua dia. Mak mentua dia kata ada apa Encik Nazri, ada benda lagi yang tak selesai ke? Saya kata ada benda urgent dan pastikan pakcik ada sekali lah kan? So dua-dua ada dekat rumah. So kami pun sampai dah naik kereta berasingan lah. So saya turun, isteri dia pun turun, masuk dalam kawasan pagar rumah dia sebab dia rumah teres kan. Masuk daripada pagar tu dengan ruang tamu kita boleh nampak sebenarnya kan. Mak mentua dia nampak je si menantu ni, dia terus jerit dengan jiran-jiran semua boleh dengar. Dia kata kau dah tak ada hak langsung, rumah ni dah jadi hak aku. Berambus kau daripada sini. Isteri ni terlepas beg yang duit tu. Dia tergamam kan. Tergamam. Lepas beg tu. Kemudian officer kami ambil lah, pegang, bawa masuk dalam. Tapi dia masih lagi nampak lah kita masuk ke dalam dan sebagainya. Dan kita cerita perkara yang sebenar. Dalam masa yang sama saya toleh ke belakang, saya tengok dia dah tak ada. Dia lalu pergilah, mungkin ke mana saya tak pastilah. Oh, yang anak yang isteri ni tadi dah terus pergilah. Kemudian saya cerita balik kenapa isteri ni tadi nak menyerahkan semula duit ni. Sebenarnya saya kata makcik, dia bukannya nakkan harta ni sebenarnya, tetapi dia lebih kepada nak menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh arwah suami dia untuk menjaga makcik sehingga hujung nyawa makcik. Agak-agak makcik Datuk Datin, Datuk, apa perasaan mak ni
Terduduk. Macam dah tak ada lutut. Terus terduduk. Kebetulan pakcik ni sebenarnya banyak tahu cerita mereka berdua. So baru dia cerita. Sebab dia sebenarnya dia tak nak buka aib, dia tak nak campur sebenarnya. So dia kata sebenarnya aku pun pernah dengar benda yang sama. Tetapi engkau terlalu mengikut emosi. Kebencian kau terlalu menebal dan sebagainya. So selepas daripada itu dia mula mencari menantu ni. Dan sebenarnya menantu ni selepas kami selesai urusan tu, dia terus buang nombor telefon dan kita pun tak tahu dekat mana dia berada sehinggalah kini. Tak dapat dihubungi. Tidak. Jadi dia tak jumpalah mak. Tidak. Mak Tak, dia. tujuan dia tadi baik. Tapi bila dia kata kau tak ada hak, kau jangan jejak kaki kat rumah ni, makna dia dah buang terus tu. Dia buang terus lah. Maksudnya kalau itu pendirian dia, sampai aku jejak nak jumpa kau pun tak boleh. Itu yang dia terlepas beg tu. Dia terlepas beg tu dan dia menghilang sampai hari ni hilang. Jadi apa pula dengan amanah suami dia tadi? Apa yang dia boleh buat Datuk? Yelah, maknanya dia tak ada. Adakah dia terus boleh menyeksa diri dia untuk memegang amanah tu? Kalau tanya saya, tak adil kepada dia. Tak adil kepada dia. Tapi sebenarnya masa tu kira mak mentua dia dah memang redha dah ni. Betul. Sebab dia dengar apa yang bapa saudara dia cakap, Yelah, abang dia cakap. Tapi sebab menantu tu dah dengar yang awal, belum akhir. Betul. Sekarang siapa yang sakit? Sampai sekarang tu saya rasa dalam tahun lepas kot saya ada terjumpa dengan pakcik ni. Sebab pakcik ni adalah pelanggan kita juga sebenarnya. Sebab tu dia mencadangkan kepada si menantu ni untuk uruskan. Dia kata masih lagi mak ni masih murung, tak orang kata apa, tak campur dengan orang dan cuba usaha untuk mencari menantu tapi gagal. Tak tahu ke mana. Dan sebab Dia tak pernah kau wasiat langsung, tak ada? tak ada. Saya kita try call, memang nombor dah tak valid. Memang dah tak guna. Ada tak mak dia bagi tahu dengan wasiat, aku salah, tolong cari menantu aku balik? Ya. Dia cakap macam itulah. Aku tak tahu perkara ni sebenarnya. Aku tak tahu. Dan dia pun sebenarnya tak tahu yang menantu mualaf dia ni adalah sebatang kara di dalam dunia ni. Tak pernah tahulah. Dia tak pernah tahu sebenarnya. Sebab dia tak nak ambil tahu. Sebab dia tak nak ambil tahu. Yang dia tahu adalah mualaf sahaja. Sebab benci tu. Kebencian itu. Dan kalau tanya saya tu, yelah mak kan, dia bila dia hanya ada seorang anak saja, dia akan pastikan yang terbaik untuk anak dia. Itu sebenarnya. Kalau lah si Polan ni melihat apa yang kita bincangkan ni, saya rasa yalah, setiap orang tu melakukan kesalahan yang mungkin si ibu ni terlalu sayangkan anak, terlalu takutkan kehilangan kasih dan sayang dan menuduh yang bukan-bukan. Kalau tengoklah apa yang kita bincang ni, rasa-rasa cerita ni ada kena-mengena dengan diri you, pergilah balik kat mak. Balik. Sebab mak mentua puan sedang uzur. Balik ziarah. Saya dengar cerita dah uzur lah. Sebab ini pesan arwah suami. Bayangkan macam mana dia nak uruskan diri dia sendiri tu. Sorang-sorang. Sampai bila ipar dia tadi tu, pakcik tu tadi, nak terus menjaga dia pun ada kehidupan masing-masing. Ipar? Yelah, sebab tadi tu pakcik tu adalah adik kepada arwah ayah dia. Tak bukan murim pula. Nak jaga. Macam mana? Dalam keadaan rumah yang besar, ada dua, duduk sorang-sorang. Maknanya harta tu bukan boleh buat mati. Betul. Apa yang saya nak kata sebenarnya tu, orang yang nakkan harta ataupun macam contohlah menantu ni tadi kan, dia nakkan supaya nama dia ada dalam geran. Sebenarnya adalah bukan sebab harta tu, tetapi niat dia adalah untuk menjaga mak. Amanah tu lah. Amanah suami. Amanah suami tu. Jadi maknanya aku boleh masuk rumah ni sebab nama aku ada. Sekarang ni bila aku sampai, kau tak ada kena-mengena dengan rumah ni, kau keluar, jangan jijak rumah aku. Jadi contohnya. perasaan tu. So apa perasaan dia menantu tu. Aku dan nama pun dah di apa kan? Nama dah keluar lah. Dia dah lepaskan bahagian. Dah 2 minggu dah. Jadi dia rasa macam silap wasiat. Silap wasiat tu. Sepatutnya bila toleh dah tak ada tu, makcik tu dah meraung pergi kat kubur. Dia mesti ada kat kubur. Oh, banyak kerja kita tu. Tak, kat kubur masa ketika tu. Oh, okey, ketika tu. Dia mesti lari kat kubur. Dia akan cakap, bang, saya dah cuba buat tapi tak sampai.
maknanya selepas tu yang mungkin dia pergi kubur. Cuma mungkin dia pergi kubur lah. Kami di Wasiah tak sampai turut sampai ke kubur lah tu. Yalah, kalau nak cari kita pun tak tahu pelanggan tu dikebumikan di mana. Tapi saya rasa masa tu pun Cik Nazri dah jam lah tu. Jam. Sebab kita tak sangka dengan mak yang begitu agresif. Tiba-tiba boleh long lie sampai tahap macam tu. Tercabut lutut ni, long lie. Mungkin mak ni pun tak terfikir siapa nak jaga aku lepas ni Anak aku dah baru terfikir. Baru terfikirlah. Baru dia terfikir. Bila you pun tadi you cakap you toleh ke belakang, dia dah terus tak ada. Maknanya benda tu macam secepat. Masa tu dia boleh fikir betapa anak dia sayangkan dia. Dia bagikan satu manusia ni yang menantu betul-betul, yang kau tak sayang, kau simbah dengan masakan ni, kau simbah, kau tunjal kepala dia. Sebenarnya anak yang menyayangi kau telah menyediakan seorang ibarat malaikat bidadari ni yang patutnya menjaga kau. Itu dia loss. Betul. Confirm loss. Sebab saya boleh feel benda ni sebab saya seorang pelakon. Kalau saya baca skrip tu, saya boleh dapat tangkap pemikiran. Pemikiran kan. Saya boleh feel kan kalau macam mana kalau kata Cik Nazri kata dia jatuh tu, masa tu dalam beberapa saat semua tu masuk. Masa tu penyesalan yang ada ketika tu yang membuatkan kaki dia longgar. Ya, betul. Baru dah dia bila terfikir. dia dengar itu dia alasan dia kaki dia terus longgar sebab masa tu baru dia sedar. Dan kesedaran dia. Ya, dan dia ingat balik apa perbuatan dia kepada menantu dia. Itulah yang buat dia long lie tu. Dan dia akan rasa berdosa pada anak dia. Anak dia yang disayang tu. Dan yang disayang buat anak dia ini, aku sayang anak aku. Tapi ini orang yang disayangi oleh anak aku. Yang diambil daripada rumah anak yatim. Dan kau mengkasari anak yatim. Sebatang kara. Sebatang kara. Dan dia mu'alaf. Oh ya, banyaklah dia punya ni. Aku tak boleh brain lah. Kalau aku yang jadi, yang kalau aku berlakon tu, aku rasa aku menang best actor kot. Dengan cerita yang macam ni. Allahu Akbar. Ya, betul. Sebab kita tak sangka kan. Selalunya kalau sebab saya pula pengalamannya, saya rasa sebab saya ibu dan saya ada seorang je anak. Itulah anak tunggal saya. Dan mungkin saya Datuk pun ada anak tunggal kan. Saya ada anak tunggal. Dan the only son. That's my only son. Dan sekarang saya rasa macam mungkin ini a part yang mungkin saya kena fikir ke depan. Dan takkan boleh saya buat untuk anak saya. Tok, saya nak share sikit Tok. Sama lah situasi saya. Saya nak tunggal. Cik Nazri pun nak tunggal. Saya nak tunggal. Dalam situasi saya share sikit lah. Kepada mertua-mertua di luar sana sebenarnya. Kita kena tengok sebab dalam situasi saya sebenarnya mak saya sangat baik. Sangat baik dengan menantu. Sangat baik. Tetapi Allah rezekikan dia untuk dia kena penyakit mind stroke. Lepas tu dia tak berapa emosi dia tak berapa baik dan sebagainya. Dia pun sama. Tapi saya tak salahkan mak saya sebab saya tahu itu adalah penyakit dia. Setelah kerap marah isteri saya dan sebagainya. Tetapi nak jadi cerita tu, isteri yang menantu dia yang dia marah dan sebagainya, menantu itulah yang menjaga dia sehingga akhir hayat dia. Anak dia tak boleh kutip tai ataupun najis ibu dia, tetapi menantu dia boleh buat. Itu yang saya selalu cakap. Bila seorang itu dia berkahwin, mentua dia itulah ibu dia juga dan juga bapa dia juga. Kalau engkau nak cari syurga, syurga tu ada pada ibu. Di bawah telapak kaki seorang ibu ada erti syurga. Di mulut seorang ibu ada erti doa yang paling makbul. Di dada ibu ada air susu yang pernah membesarkan kita. Di uterus perut seorang ibu pernah sang anak bersarang selama 9 bulan 10 hari. Di faraj seorang ibu ada erti syahid. Di telapak kaki seorang ibu ada erti syurga. Kadang-kadang kita cari orang untuk ajar kita agama, pergi sana, pergi sini, tetapi kita tak sedar bahawa di depan mata kita ada syurga. Itu juga kita tengok tadi, macam mana wanita yang kehilangan suami dibenci oleh ibu mertua dan akhirnya dia menghilangkan diri. Dia patuh kepada pesanan suami, arwah suami dia. Itu juga syurga. Kerana syurga juga terletak di pada suami. Kadang-kadang orang tak fikir benda yang mudah.
Benda ni dalam Islam Nabi sebut. Kau nak cari, kadang-kadang kau terpaksa buat benda, kau tak tahu lah, kau semayang tonggang-tonggik, kau belajar ilmu agama sampai ke langit, kau pergi sana, tiba-tiba benda ni kau tak jaga. Benda yang simple. Jadi kita hari ni tercakap pasal pengurusan harta. Harta ini sebenarnya boleh memecah belahkan. Betul. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, dunia ni adalah ujian. Aku uji engkau dengan benda-benda yang macam ni. Sedangkan kita dapat tahu benda ni tak boleh buat mati. Betul. Datuk Nana ada seorang anak tunggal. Cik Nazri seorang anak tunggal. Datuk Nana, harta tu ambil abang angkat. Bila aku cakap engkau gelak. Tak. Sebab saya aku serius ni Datuk. Saya pun tengah serius tapi Datuk Apa saya serius? Aku nampak aku gelak tak? Kau tak suka ke Rosyam Nur jadi abang angkat kau? Boleh tu. Tapi tak payahlah cakap. Apa masalah dia kalau nama aku kau masukkan kat dalam tu? Kenapa kau gelak? Menggelak mentertawakan orang yang lebih tua itu berdosa. Dia pun sama gelak. Ini masalah ni. Ini anak tunggal. Dia ada anak tunggal dan Encik Nazri menggelakkan saya. Bukan tu, bukan. Dia macam ni tu. Sebenarnya anak tunggal ni dia tahu macam mana nak tackle ibu dia. Jadi Datuk sepatutnya pesan dekat saya untuk saya cuba pujuk Datuk Nana. Pujuk Nana, pujuk Inilah dia. Kita ada wasiat. Untuk hibahkan kepada Datuk. Dalam kita punya season segmen ni yang ditaja oleh wasiat, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah, Datuk. Kalau saya pujuk Encik Nazri, dia menjadi subahat. Saya pergi direct. Ya, saya direct. Tak, Datuk jangan anggap dia sebagai subahat. Mungkin Datuk boleh anggap dia sebagai upah. Upah pula. Saya lebih suka kepada depan-depan. Datuk Nana mengenali saya. Bukanlah buruk sangat aku ni. Tapi apa kita ada wasiat ni? Kita kena gunakan wasiat ni. Platform ni ada. Yelah, bila kau cakap ya, baru kita lantik dia. Kau tengok. Bila kita ada harta, bila kita nak buat benda ni, kita tak pandai. Engkau tak pandai, aku tak pandai. Yang lain kat luar pun tak pandai nak menguruskan. Bila tak pandai, baru kita lantik dia. Baru lantik wasiah. Wasiah nanti dia panggil kita, okey duduk. Apa sebenarnya? Macam ni Cik Nazri kata, Datuk Nana, saya ada banyak harta. Saya ada anak tunggal. Saya ni pula Abang Rosyam ni saya anggap macam abang saya sendiri. Kan? Saya nak hadiahkan, hibahkan harta saya. Boleh tak wasiah uruskan? Boleh. Barulah betul. Betul, kali ni saya setuju dengan Datuk Syam. Tak, ini contoh. Ya, betul. Supaya yang menonton ni faham apa kerja wasiah tu sebenarnya. Sebab dia mesti dilantik. Bukannya dia datang, kau ada harta macam ni aku buat untuk engkau. Kau tidak nanti aku saman. Tapi dalam cerita dia tadi, dalam cerita Nazri tu tadi, sebenarnya walaupun you nak menuntut sangat harta, kan ibu tu nak sangat harta, kejar sangat harta, tapi sebenarnya dia kehilangan sesuatu. In the end of the day, harta tu tak buat apa-apa pun. Tak boleh buat dia happy pun. Harta tu tak boleh jaga dia pun. Tak boleh ganti dia pun. Tak boleh ganti anak dia. Lepas tu dia hilang lagi menantu. Dalam keadaan dia yang usul. Kan? Kau sedar benda tu kan? I sedar. I tahu. Kau perlukan aku. Yelah. Kita bincang tepi lah. Sebab walau apa pun yang berlaku antara mertua dan menantu, walaupun contohlah berlaku perceraian hidup ataupun bercerai mati, hubungan menantu dengan mertua ni tak tekan putus. Tak putus. Wak Imah kalau kata contoh menantu tu adalah lelaki, wuduk tak batal semayang. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita nak cakap macam ni lah. Dunia sudah banyak dah lama dunia ni kan. Walaupun kita takkan seorang yang faham sangat pasal Islam, tetapi kena ingat satu je lah. Jodoh pertemuan ketentuan Tuhan. Siapa pun jodoh anak kita, baik buruk, miskin kaya, sebenarnya itu ketentuan Tuhan. Allah. Setuju. Maknanya kita kena redha. Betul tu. Ini benda ni daripada zaman Piramli lagi ni. Cerita ibu mertuaku ni. Betul. Berlaku sampai hari ni. Yang cerita Cik Najib cakap 5 tahun lepas. Lebih kurang 5 tahun lepas. Baru takkan tak ada kes-kes lain. Yang mana biasanya problem dia apa tau? Perempuan. Betul. Lelaki jarang. Okey, betul tak betul? Betul. Perempuan ni nafsu dia lebih daripada lelaki 9. Dia biasanya kalau bergaduh ni mesti perempuan dengan perempuan. Emosi tu. Iyalah, macam ada lelaki, contohnya kalau saya duduk rumah mak mentua. Saya dengan bapak mentua tak ada masalah pun. Tapi kalau perempuan ni menantu.
Aku ni, kau ni mak aku. Datang menantu ke bawah. Mesti nak bergaduh. Apa? Tak juga. Tak semua. 90% macam tu tak Cik Nazri? Kes. Ya, Tak saya semua. tapi tak semua lah tu. Yelah, Tak semua tapi lah. 90 Betul. tapi tak semua. Tapi tinggi sangat tu 90. Oh, okey, sebenarnya. berapa? Saya boleh kata mungkin 60. 60. 60. 60. Ada Mungkin 60 sebab Besar 60 tu. Yelah. 60 kalau kau timbang berat dosa dengan pahala betul nak ke? Kau timbang Yelah, berat betul, tau. betul. Saya 51 pun dah jahanam. saya tak sangkal apa yang Datuk cakap Ya. tu. Betul. Memang betul. Sebab perempuan ni lebih emosi. Perempuan ni Ya. kadang-kadang dia punya sifat-sifat macam Datuk cakap tadi tu lah. Tak, orang perempuan ni dia punya fikiran pendek. Mungkin. Mungkin dia menjadikan Allah fikiran dia pendek. Otak kau tu pendek tau. Ya. Ya, tu yang Datuk tadi macam panjangkan dengan apa-apa semua abang angkat. Pandai. Isi aku. Tak payah. Nama sebenar kau cakap Rosyam Noor tak laku. Dari mana? Kau tak nama aku benar-benar tau, Muhammad Noor. Okey. Okey, abang kesayangan cakap, cuba kau panggil aku bang. Cuba sekali kau panggil aku abang. Tak nak. Masalah kau panggil aku abang pun tak boleh. Tak nak. Panggil abang. Tak nak. Abang Rosyam panggil. Tak nak. Degil kau ni tu. Ini perempuan. Perempuan hati batu. Kau tengok tadi. Berujuk kepada mak tadi tu, dia hati batu. Ya. Hati batu tadi. Faham tak? Bila perempuan ni ada hati batu, susah lah. Jadi maknanya Datuk, kadang-kadang kita kena bersihkan hati kita. Ya, supaya kita Datuk. lembut sikit. Takkan sebab panggil abang dia hati batu. Yang hati-hati sebelum ni, Datuk tak tengok ke? Apalah salah sekali kau panggil aku abang. Takkan nak panggil Permintaan abang. Aku. Abang Abang Rosyam pun. Jangan kau panggil Abang Rosyam. Itu tak boleh. Apa tu? Bang, yang tu tak boleh. Bang? Okey. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau macam ibarat kau panggil aku tak jujur. Sebab kau suruh aku bang. Tadi Datuk kata panggil bang je. Yelah, tapi bila kau tonasi cakap bang, aku bang lah tadi. Bang tu azan. Lepas tu nak panggil apa? Abang. Abang. Dah sedap bunyi dia. Okey dah bang. Kita ni dah 1 jam dah bang. Dah 1 jam. Dah 1 jam dah bang. Serius, Cik? Sedar tak sedar bang? Itulah. Oh, gila lah cerita ni. Dah lah, saya sebenarnya saja yang gurau-gurau. Because Cik Nazri cerita tadi tu, memang kalau korang tak ambil betul-betul cerita tu, sebab tu aku tak nak kacau. Ya. Biar dia cerita betul supaya kau faham betul-betul kan. Tapi tinggal tengah-tengah tadi aku bagi kau relax sekejap kan. Tengok relax. Tapi saya kupas balik, saya rumuskan baliklah cerita tu. Apa pun sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena berwaspada. Kerana hidup kita pasti akan mati. Bila mati kita, apa yang kita bawa ke dalam alam, iaitu alam kubur. Kerana harta itu boleh menjahanamkan kita. Saya juga ada harta, kadang-kadang terpinga-pinga. Bila ada harta ini terpinga-pinga. Bagaimana untuk menguruskan harta itu? Tapi dalam keadaan terpinga-pinga, kita kena pandai mencari di mana puncanya. Betul. Puncanya ialah bagaimana untuk menguruskan. Siapakah yang boleh menguruskan badan yang diiktirafkan? Sebagai iaitu pemegang kita mana? ada wasiah. Hari ini wasiah secara rasminya datang taja podcast kita, dan korang kena tahu kenapa dia taja. Sebab dia nakkan ilmu wasiat ni sampai kepada korang melalui kita. InsyaAllah. Nanti kita bincang. Ada cerita lain? Banyak gitu. Okay, nanti kita cerita lagi. Boleh Kita insyaAllah. kena buat series lah. Boleh. Kita buat series satu kan. Aku malah nak nangis lah. Buat malu diri aku. Aku kental tau. Yelah. Ini tiba-tiba nak buat aku, mata aku dah berair. Dia berasa sebab keadaan yang sama. Situasi sebab yang sama. Sebenarnya kisah-kisah yang kami kongsikan ni sebenarnya adalah kami nak memberi kesedaran kepada masyarakat. Kat luar sana. Yang mana kalau kita masih lagi hidup dan kita masih orang kata apa, mempunyai harta, kita rancanglah supaya harta yang akan kita tinggalkan itu akan memberi manfaat kepada waris-waris kita. Itu yang penting sebenarnya tu. Sebab kita nak tinggalkan dunia ni supaya kita tak nak fikir dah. Tapi dalam masa yang sama, bila kita nak tinggalkan dunia ni, kita nak tinggalkan dengan tanggungjawab. Contoh, kita nak tinggalkan isteri kita nak tinggalkan anak-anak kita. So lepas ketiadaan kita, betul rezeki Allah dah susun dah. Setiap daripada orang rezeki itu Allah dah tentukan dah. Tetapi kita ni sebagai pemilik harta, sebenarnya kita nak juga untuk menentukan, okey, anak ni dapat apa, anak ni dapat apa dan sebagainya. Dalam keadaan contoh waris faraid yang lengkap, betul Allah dah cerita dalam surah Nisa tentang bahagian faraid masing-masing. Tetapi bagaimana pula dengan situasi pasangan yang tak ada anak, pasangan yang ada anak angkat, pasangan yang berpoligami. So sebenarnya ada banyak isu dalam masyarakat kita. So bagaimana kita nak mengatasinya? Kita gunakanlah instrumen yang tepat
datanglah kepada Wasiah Shop, insya-Allah kami akan cuba bantu sebaik mungkin. Apa yang kita kongsikan bersama dengan anda memberi manfaat tentang pengurusan harta anda. Carilah Wasiah yang akan menguruskan dengan tepat dan mudah, insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Nita dan juga yang juga ada minyak wangi daripada Amber kan. Amber, supaya kehidupan kita wangi, kita kena ada wangian. Dan wangian daripada Wasiah ialah bagaimana kita menguruskan harta kita. Itulah yang menjadi wangian kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Cik Nazri kerana bersama dengan kita, dan terima kasih Wasiah untuk orang kata segmen hari ini, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. So jumpa lagi Hitam Putih pada akan datang setiap hari Ahad 9 malam di YouTube channel Ustaz Nita dan juga Suhan Channel. Assalamualaikum. Bye. Yeah.